Hai, selamat datang ke Geram Tok Din. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi ni aku nak ride santai-santai dengan menggunakan jentera aku, skuter ni. Nak tahu aku nak ke mana? Tengok video ni sampai habis. So, ride aku menggunakan jentera Aventa Nova 160 guys. So, let's jom. Okay guys, location pun kita dah set. Start. So, let's jom guys. Motor pun dah start, let's jom. Gerak tu Geram Tok Din. Kita ke kiri. Kanan. So, kita ke kanan. Ke kanan. Sini Apa harun kita singgah beli benda makan tu. Benda makan dekat sana. Ayak dengan makanan. Let's go, makan dengan minum dah beli. Jom sambung ride. Okay, kalau hampa yang tak pernah main lagi tu, ni tempat parking kereta. Nampak? Hei, dek, buat pis sikit. Masuk YouTube ni. Hei, dek, jom. Bi, kat ni, Bi. Alright guys, sekarang aku dah sampai dah kat sungai ni, Geram Tok Din ni. So ni adik-adik ni daripada Alok Start. Start lah. Okay guys, adik-adik ni cakap depan tu dalam. Sekejap kita pergi tengok dalam tu kat mana kan. Makan dulu guys. So let's jom, kita puran. Lucu cakap dalam. Kita tengok dalam juga. Kau dekat tak buat tu. Beg yang makan layak tu. Lupa. Lupa. Aku dari mai tu jalan dia ingat. Aku lupa nak bawa beg tu. Kalau tu boleh rendam. Kalau Oma pun tak dalam mana pun, kaburnya ke dalam. Nipu benar. Jom ni akan dalam. Oh iya tu. Arah pinggang je koma, tak dalam pun. Kaburnya ke teman dalam. Nampak tu? Ni dua benda je. Kalau tak biawak, buaya. Karet.
Alright guys, untuk orang yang love nature, okay, sini memang sangat sesuai. Banyak sangat tempat untuk hampa nak camping kat sini, nak piknik dekat sini. View dia pun lawa-lawa, tempat dia pun cantik-cantik. So, kawasan ni siapa nak main water rafting ngam. Sangat ngam. Ayak dah laju, elok lah. Alright, untuk orang yang suka photoshoot, bergambar latar belakangkan nature, sini sangat banyak spot. Dia punya pot-pot untuk bergambar. Okay, hampa kena mai tengok sendiri. So aku boleh tunjuk je dekat mana yang sesuai untuk hampa bergambar. So let's jom. So dekat sini pun cantik. Tengok macam akak ni, dia nak ambil gambar kat situ. View dia pun sangat cantik. Spot ni pun lawa. So dekat adik-adik tu duduk, situ pun tempat yang cantik untuk korang photoshoot. Lawa. Itu pun lawa kalau korang nak photoshoot kat situ. So cari je angle yang sesuai, and then korang shoot. Kita record adik-adik ni. Alright guys, untuk hampa yang suka buat water rafting, sini memang kawasan yang sangat sesuai untuk hampa buat water rafting. Ayak kat sini agak laju dan dalam, sesuai lah. Sampailah ke hujung sana. Jom kita berenang. Alright, untuk parent yang nak bawa anak kecil, aku rasa sesuai juga. Sebab ada tempat yang boleh kanak-kanak mandi dekat sini. Ada tempat yang jangkat dan ada tempat yang dalam. So nampak macam adik-adik tu, orang punya lawa lah. Nak pergi tengok tempat dia pun. Tak cinta.